dengan mak ayah saya semua. Tapi mestilah orang tua kita dia dah biasa duduk Johor kan. Happy lagi, macam seronok lah duduk Johor. So Amira rasa macam seorang, tak ramai. Penyanyi dan pelakon berbakat Amira Othman sekali lagi menjadi tumpuan warganet apabila sepotong video pendek memaparkan dirinya sedang melakukan sesi siaran langsung pada Rabu di platform TikTok miliknya. Menerusi video berdurasi lebih 1 minit itu, Amira berkongsi kepada peminat bahawa kediaman miliknya itu memiliki rumah yang besar sehingga kan membuatnya berasa sunyi. Kata Amira, perancangan ahli keluarga adalah tinggal bersama-sama di kediaman tersebut. Namun kedua ibu bapanya kemudian mengambil keputusan untuk menetap di kediaman mereka yang terletak di Johor. Plan asal nak duduk ramai-ramai dengan mak ayah saya semua, tapi orang tua kita memang dah biasa duduk Johor. Kan sebab mereka rasa lebih seronok, jadi saya rasa macam sorang-sorang. Maksud saya tak ramai pun dekat rumah ni, memang dulu ada Nurin, lepas tu dia pun kerja dekat Johor so tak sempat. Rumah ni dia banyak space, jadi macam sunyi betul. Kadang saya bagi tahu Abah, suruh jual sahaja rumah ni sebab saya pun sunyi. Ingatkan dulu-dulu boleh kahwin awal, tapi rumah ni kalau duduk ramai-ramai best tau sebab dia macam privasi. Lepas tu tengok Abah jamming katanya. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata warganet memuji sikap pelantun lagu dalam sujudku itu yang dilihat sangat merendah diri meskipun dibesarkan dalam keluarga yang berada.